Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan Video Malu. And then nak tukar Myvi Taxi punya brake pen, tapi dia lupa pula dan ada screw hub. Dan nak tukar screw start dia juga sekali, tapi dan tukar dulu brake pad, kemudian dia akan tukar screw start. Jom anda bersama dan saksikan bagaimana nak tukarkan brake pad Myvi dan screw start hub function ke tak function. Yang lebih kita potong. Screw start Myvi ni dia dah terboli, dia tak ukur pun, panjang pula. Bila panjang dia akan terkeluar daripada hub tu lah. Jika boleh jangan terkeluar daripada hub. Nanti kalau kau masuk sport rim tu terkena screw start yang panjang tu, dia boleh damage kan hub punya body dia. Ni hub ni je lebar dia 35mm untuk produk Myvi. Sebab apa dan pakai hub ni? Sebab dan pakai rim bukan standard. Rim yang asal adalah saiz 14 inci, kemudian dan tukar kepada saiz 15 inci saiz jadi rim tu dan tayar lebar lah. Bila dia lebar dia kena absorber. Jadi apabila dia kena absorber tu, dia kena pakai spacer. Tapi spacer ni dia tak ada ada yang jenis yang tak ada center cone. Yang pakai ni dia ada center cone. Jadi bila jalan tu dia tak ada goyang dan gegar lah. Itulah fungsi hub ni lah, supaya dia tak sentuh absorber lah tayar tu. Jadi bila pakai screw start dia panjang, kita kena potong supaya dia tak lebih daripada hub tu. Dan kita masuk sport rim, dia tak kena sport rim tu. Itulah, bila tak kena sport rim tu nanti dia tak damage ataupun tak rosakkan hub tu lah. Dia tak patahkan hub tu. Dia jadi risiko nak patah tu tak ada. Kenapa dia kena tukar screw start yang standard ni kepada yang panjang sikit? Sebab dia tak berapa panjang. Sebab apa? Hub ni dah tebal. Bila tebal screw tu dia screw tight tu sikit je. Bila sikit kita kena tambah panjangkan skru tu. Jadi bila kita tambah panjang skru tu, dia ikat dengan lebih kuat dan kukuh lah. Tak perlu lock tight tak perlu. Jadi dia dah ikat kuat, kita pun dah confident dan yakin, dan kita boleh bawa kereta ni dengan keadaan selamat. Pastikan skru pada hub tu tak terkeluar. Bila terkeluar berlebih, dia akan patahkan hub tu nanti. Sebab apa? Bila kita masuk sport rim, dia akan ada tekanan kat situ. Bila ada tekanan kat skru tu, dia akan keluarkan hub tu patah, kemudian patah, dan boleh mengakibatkan kemalangan dan perkara-perkara yang tidak diingini lah. Itulah fungsi dia. Jadi hub yang panjang ni dia ukur, dan ukur screw start tu pun yang terlebih tu dan dah ukur dan potong lah menggunakan grinder. Kalau korang tak ada grinder, kau boleh pakai gergaji bosi. Inilah dia sebab apa dia pakai hub kat produk Myvi ni. Sebab dia dah pakai rim bukan standard lagi dah, rim 5 boleh. Bila pakai rim 5 boleh, tayar pun lebar. Bila tayar lebar, dia kena absorber. Bila kena absorber tu, dia berlagu lah. Dia berlagu absorber tu boleh merosakkan absorber. Dan anda bersama dia malu sekarang. Saksikan. Jom kita grind start screw start hub. Dia tak keluar lah dia punya apa, dia punya lebih tu dia tak keluar kat sini. Dia tak keluar kat sini. Cetek potong, dia tak lebih lah skru tu. Ni skru yang potong tu ni, dia tak lebih. Ngam lah. Sebab apa kalau sport rim duduk sini dia tak tolak. Pendek ni. Sekejap try. Okay, kita tak potong potong hub. Tu kita pakai hub tu. Kita nak potong. Kita saksikan bersama dengan video HP Pemalu. Sekarang kita potong hub. Start. Safety first. Kita pakai helmet safety first. Lagi satu, bila dan check screw start ni, nak tukar yang panjang apa semua, nak tukar brake pad ni apa semua, dan dapati ada free play lah yang belah sandun lah, yang belah driver tu ada free play, bearing goyang. Jadi sambil-sambil kau tukar brake pad ni, kau boleh check juga bearing kereta. Macam mana nak check? Kau kena goyangkan dia punya start punya plate tu kan, ada skru yang meloket tu kan. Skru tu dipanggil start. Start tu kau goyang kiri kanan. Kalau ada bergoyang ada free play tu, bermakna bearing dah rosak lah. Sebelum ada bunyi berdengung. Tanda-tanda bearing rosak ni pula, kau sama ada dengar bunyi berdengung,
ataupun ada free play, ada macam goyang-goyang sikit kiri kanan dia punya plate start tu skru tu. Jadi next time dan akan tukar pula bearing Myvi, produk Myvi taxi ni pula. Bearing murah yo. Ada tanya kodai dalam RM300 lah, 270 macam tu, satu set je tukar. Tapi kalau buat sendiri cuma kita buka dan hantar alignment je lah. Bearing dalam RM40, RM20 lebih ke RM40. Anda bersama dan boleh malu askar soalan fashion ke tak fashion. Fashion. Kita kerja apa malam ni? Kita tukar brake pad dan kita pasang hub. Hub ni 35mm. Sebab apa? Pakai tayar 15 dia sanggit absorber. Tayar asal 14. Macam ni. Kemudian malu Myvi taxi. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan video Api Pemalu dan Jijah Pemalu. Kita nak buat apa? Masih lagi dalam mood raya. Kita nak tukar brake pad Myvi. Brake pad kereta Myvi, brake pad depan. Untuk pengetahuan, ini adalah Myvi old version ataupun tahun 2007 nya lah. Jadi Myvi ni brake pad depan dia, kaliper dia dah modified. Dia tak pakai kaliper dia nak pakai kaliper Myvi lagi best. Sebab apa pakai kaliper Myvi lagi best? Kenapa tak pakai yang standard dia? Sebab pertama, itu aja dah rosak dia punya kaliper Myvi old ni. Lepas tu and then pakailah yang Myvi lagi best lah, disaran oleh Pomen lah. Sebab apa dia punya brake pad tu permukaan dia bosar lagi. Dia punya bosar, dia brake cokam. Dan anda bersama dengan video Api Pemalu Sekilo Seron. Kalau ada soalan boleh ajukan dekat ruangan komen. Dan tengok korang punya komen dekat satu lagi sini. Kita nak buat apa? Kita nak tukar brake pad Myvi old. Pertama sekali kita kena ada, sekejap, dah pusing. Kita ke mana, ke rumah lah, buat sendiri lah. Kita buat sendiri, tukar-tukang sendiri. Jom kita nak buat tukang untuk tukar brake pad Myvi old. Anda bersama dengan video Api Pemalu Sekilo Seron. Dan ni pertama sekali kita tak pakai special tool. Kita pakai screwdriver, leper. Lepas tu adalah pengupir tayar ni, pemulih. Kalau ada special tool tu kita kena tolak piston kaliper tu ke dalam. Dekat sini di kaliper tu ada piston. Lepas tu kita pakai rubber grease. Rubber grease ni kita nak grease dia punya pin. Tak boleh pakai grease biasa sebab grease biasa dia nanti dia jadi korak. Kalau grease boleh lepas lah. Kalau grease, rubber grease dia ni memang untuk kaliper lah. Untuk kaliper ataupun brake pad punya apa ni, yang getah-getah tu. Kalau pakai grease biasa dia berkerak, lepas tu dia macam mengganggu lah jadinya kelancaran. Yo, Jijah nak tengok dan buat Jijah duduk depan dia. So, anda bersama dengan video Api Pemalu Sekilo Seron. Jangan lupa like, share. Tak adalah dia tak joyo. Dan kalau belah ni dengan rumah apa ni, sambil-sambil tu dan apalah berbuka. Tapi dia nak jack dulu kereta ni. Kereta Myvi ni dia nak kena jack dulu. Dia ada jack lah. Dia ada jack. Dia nak jack dulu. Jack belah sini, jack belah sana. Bola dia buka rim. Lepas tu buka dia punya kaliper. Kaliper dia, kereta dia ada berapa joni. Dia ada yang banyak abuk. Bila kita brake dia akan banyak abuk. Ada jenis yang kurang abuk. Kurang abuk tu dia jenis dia macam abuk tu kurang kat rim lah. Macam ni RM70 dia abuk kurang. Maksudnya dia kita brake tu abuk dia kurang lah. Kalau abuk banyak tu, yang standard tu abuk banyak. Ni ada. Ni Myvi lagi best. Tapi sebab apa dia pakai Myvi lagi best punya kaliper? Sebab dia dah modify. Dia tak pakai kaliper asal untuk Myvi lama ni. Dia pakai kaliper Myvi lagi best. Dia punya permukaan tu lagi apa lah kata, lagi bosar lah. Jom kita jack dulu. Dia banyak buat sendiri. Dia punya hitam dia tukar sendiri. Kono yang hitam tukar sendiri. Jijah tu mana sebelahnya? Jijah pun nak enter frame. Macam mana nak buka kotak ni? Dia nak tunjuk kat korang. Sekejap. Ni kita nak tukar apa? Kita nak tukar brake caliper tanpa menggunakan apa kata? Tanpa menggunakan special tool lah. Jadi cara mudah. Pertama sekali kau kena buka rim, kena jack dulu. Kena jack, buka rim. Itu kau pakai screwdriver leper ataupun screwdriver leper ataupun ni lah. Boleh lah pembuka tayar pun boleh. Tapi kena pakai grease, rubber grease untuk kita nak greasing pin. Assalamualaikum Hafiz, selamat hari raya, maaf zahir batin. Siapa ni? Kalau ada soalan boleh ajukan ke ruangan komen. Abang Waalaikumsalam. Siapa ada soalan boleh ajukan ke komen. Kalau dia tak baca kan kau repeat lah. Tak pun nak rumah yang tolong bacakan. Jijah tolong baca. Kita nak buat apa? Kita nak tukar brake pad ni. Brake pad Myvi lagi best. Kita tukar dekat Myvi old. Tapi Myvi old ni jangan salah sangkut lah. Kaliper dia nak tukar kaliper Myvi lagi best. Mana Myvi lagi old tu dia kocik sikit lah dia punya kaliper dia. Mana dia dah tukar kaliper Myvi lagi best, dia kena pakai brake pad Myvi lagi best. Brake pad Myvi lagi best ni pula dia ada dua. Ada dua lah. Macam mana? Dia lagi besar daripada Myvi old punya permukaan surface dia. Surface lah. Jom kita saksikan permukaan dia lagi lebar daripada Myvi old punya kaliper punya brake pad. Yang ni kaliper
brake pad untuk Myvi lagi best, tapi kaliper pun Myvi lagi best punya, tapi pakai dekat Myvi old, Myvi lama. Myvi lama jangan salah anggap lah. Baik tu Ida. Tanya siapa tanya? Jija nak pakai mic ke? Apa awak tanya? Bang, ada sensor Myvi berapa RM? Boleh yang original lah bang? 60. Dah 60 kot. Abang boleh yang original lah. Lagi tahan 80, 60 lebih kurang macam tu lah abang cek. Pakai yang original untuk Myvi. Dia nak tukar dah. Sekarang ni kita nak buat apa? Kita nak jack. Nak jack. Bang. Nak jack keton ni sebab keton nak buka. Jom. Korang tengoklah dan nak jack sono. Kau nak jack kau boleh lah jack kat sini. Lepas tu kau buka lah rem. Kau pakai lah stand ni supaya safety lah. Safety precaution. Okay. Sekejap. Yang macam mana? Mana kunci kena? Siapa kena? Yang ni siapa tanya kunci kan? Ni semua kunci kejayaan. Yang ni dah berjaya, yang ni pun dah berjaya sebenarnya. Kunci kejayaan lah. So too many key of success lah bagi orang putih lah. Tapi kamu dia kacau lah. Dengan boleh kacau dia kena pakai handnet lah. Handnet ni dia jagalah. Jaga rambut kita supaya tidak mengotor. Tak adalah ini handnet kena kojo dan baik podah hygiene. Jadi bila baik podah hygiene yo pakailah handnet ni. Jangan dia nak jacknya. Pada soalan boleh memang kunci kono gantung kiri kanan macam polo yo. Yo bang. Gantung lah bang. Sukati lah kan. Janji bagi yo. Jap. Dia nak jack. Macam mana jack ni? Dia dah lupa dah. Nya. Kejap dia jack Kalau nak tukar brake pad pertama sekali kena buka tayar. Buka tayar lah. Tayar kena mesti nak buka. Ada satu tanda-tanda kalau brake pad mula apa kata? Kalau brake pad apa? Dah koring ataupun dah nipis, dia ada besi belaga, bunyi besi belaga. Dia bunyi besi belaga, tu ataupun bunyi besi bergeser, tu adalah tanda-tanda brake pad mula. Keton ni sebenarnya dah 345,000 odometer keton ni. Keton Myvi ni. Jadi dia dah buat banyak maintenance lah kat Myvi ni. Absorber dah banyak tukar. Kau jauh absorber tu, kau jauh absorber ni. Tapi dia sarankan kalau kau kau untuk tu kan tu lah. Untuk Myvi old ni kau pakai absorber heavy duty lah. Jadi walaupun dah 30 lebih pakai heavy duty absorber okey. Tolong buat kamera. Kita jack bodoh belah. Kita jack bodoh belah. Kita ada cameraman. Ini cameraman kita Jijah. Kalau ada soalan boleh ajukan kat ruang komen. Jijah kalau ada soalan bacakan komen. Jijah ni dia punya HA, hamba abdi. Tak adalah, Jijah ni bini Dan merangkam PA lah. PA isteri satu. Ya kita nak buat apa? Kita nak jack dulu. Agak lambat sikit lah kita buat-buat ni. Kalau buat kojo sambil buat ni kita jadi lambat. Sebab dia kalau buat kojo dia tak nak buat. Dia buat je ni buat live lagi sudah lambat dia. Tapi tak apalah. Sebabkan dia nak buat perkongsian. Kalau kau rasa bermanfaat lah. Kalau rasa tak adalah. Kalau nak tukar brake pad Myvi ataupun keton kebiasaan kena pakai special tool lah. Sebab apa? Kita nak bagi piston dia tu dia masuk ke dalam balik. Sebab kita nak masukkan brake pad yang baru, jaga top lah. Kalau piston kita tolak ke dalam, nanti brake pad tu tak boleh nak masuk. Bila tak boleh nak masuk, macam mana kita nak pakai brake pad baru kan? Lagi belah ya. Ya, ada soalan boleh juga kolom komen. Tunggu. Tak ada komen. Tak ada komen, kita teruskan. Kita punya kerja. Dia kena pakai stand ni sebab apa? Tayar ni terangkat. Apa? Nampak tayar dia terangkat lah. Kalau ada soalan boleh juga. Baik, tapi kita buat belah sini dulu lah. Belah sini senang. Ni dah sikit dah berpolong macam polo pertama sekali kalau kita nak tukar brake pad produk Myvi, kita kena buka tayar dia. Untuk pengetahuan tayar Myvi ni saiz berapa? Ya. Saiz 7 boleh kot. Ingatkan motor yang di komen dengan ketor pun dibalun sekali. Betul bang. Siapa tanya tu? Ada semua boleh buat bang. Lori no nama, no name. No nama. Lori boleh buat. Lori dia buat apa? Dia boleh buka skru 15 saiz ke tu? Tak tahu lah bang. Dia tengah saiz. Tayar ni biasa 7 boleh kot. Jap. Aduh tak saiz 7 boleh.
7 boleh. Bukan. Boleh buka 9 boleh, 9 boleh tak? Dia banyak spare part. Ada satu set apa? Spana 21 ke bang? 20 jap, 20 bukan 21. 21 dalam motor lah. Jap. 21. Tapi dia ada kat bonet tak boleh ni. Jap. 15 saiz ke tu? Siapa tanya tadi? Idea Inara 15. Tak tahulah bang, ni MyV standard. Rasa 21 dan dalam tu. Dalam 21 nya. Aduh. 21 bang. Ni 21. 21 tapi dalam impact range. Dalam impact range. Impact range ni dia boleh 300 setengah, 200, 300 setengah. Yang dan paling maksimum dia ada impact range dan boleh pergi sampai ke 1000 Newton. Tapi besar sikit lah. Itu besar sikit. Itu nak buka tayar lori boleh. Kalau nak buka tayar ni, nak buka skru ni, pertama sekali kau ambil saiz apa kau ada lock nut, pakai lock nut. Lepas tu nak buka rem, skru, rem tayar lawan jam. Lawan jam. Ingat lawan jam buka. Untuk lori tengok jenis lori. Ada yang lawan jam, ada yang jenis yang ikut jam. Nak buka. Dan tapi kalau macam ni standard, kalau orang curi rem dia pun dia tak terkesan. Sebab rem standard kan, kalau rem kau mahal, kau ada pakai lock nut lah apa semua tu kan, kau kena pastikan kau ada lock nut. Saiz 21, ini saiz 21 untuk MyV, rem standard. Tapi dia pakai MyV rem ni dah tukar rem dah, cuma skru hub dia standard. Dan hub ni pun dah pakai additional 35mm additional. Kalau kau perasan tayar MyV dan ni dia terkeluar ke depan. Sebab apa terkeluar? Dan pakai absorber bukan dia punya. Lepas tu dia pakai heavy duty absorber, dia berlagu dengan absorber. Jadi dia kena pakai hub dia terkeluar sikit. Dia kena buka. Macam ni terbukaan. Sampai kita tutup ni, kita buka ni, kita boleh lock pakai manual. Ni manual. Benda ada jenis juga. Manual pastikan dia terlock je lah. Tapi dia tak ada pakai torque wrench apa. Tapi nak manual, bila nak kunci tu dia akan pakai manual. Ni manual batang musi dia. Kau boleh dapatkan. Dia buka ya. Senang kan? Pakai ni. Kau kita nak buka brake pad MyV tapi tidak menggunakan special tool. Sebab apa dia kata kena gunakan special tool? Sebab bila brake pad tu dah nipi, piston tu dah tolak. Bila piston tu dah tolak, kena kan. Ni brake pad. Brake pad MyV. Tapi ni MyV lagi best ni brake pad. Bila brake pad ni dah nipi, piston tu dah tolak ke dalam. Jadi brake pad tu dah ke dalam. Bila kau nak pasang brake pad baru ni dah tobang. Jadi kau kena tolak piston tu masuk ke dalam balik. Keluar balik. Mana kita keluarkan piston tu lah, tapi kena tolak ke dalam lah maksudnya. Jadi boleh masuk brake pad baru yang toba tu. Bila masuk brake pad baru yang toba tu, kau kena buka reservoir minyak brake pad dia. Sebab apa? Bila kau tolak piston tu ke dalam, minyak tu akan keluar ke atas balik. Kalau kau nak tahu, kalau macam kau kat motor, kalau brake pad kau nipis, minyak macam kurang kan. Sebenarnya minyak tu dia tak hilang. Dia kurang level saja. Sebab apa? Dia dah cover brake pad tu punya position ke depan. Macam tu lah maksud Kalau minyak brake kau kurang, bermakna brake pad kau dah habis. Dah nipis. Bukan dah habis. Kalau dah habis tu dia bunyi bosi. Sebab apa? Kalau motor dengan kereta ni dia ada bunyi bosi, sebab dia ada satu mekanisme ataupun besi kat sini dia punya guide dia akan berlaga. Jadi bila kalau brake pad kau orang habis, kereta kau motor kebanyakan dia akan bunyi bosi lah. Contoh brake pad kau dah habis, dia punya asbestos kau buat asbestos kau bunuh nama ni kan. Dah habis ni memang bosi dah tinggal kan. Tapi sebenarnya dia ada satu mekanisme, dia ada macam pelit tu, dia bunyi pelit tu dia geser dekat disc brake, lepas tu dia bunyi. Okey, ni cara nak tukar brake pad MyV. Dan brake ni nama dia brake caliper. Brake pad yang ni. Nama ni brake pad. Brake caliper yang ni. Macam dan ni dia dah pakai MyV lama ni dia dah pakai brake caliper MyV lagi best. Sebab apa dia pakai itu jam dan tukar, lepas tu dia lagi besar lagi dia punya surface cengkaman untuk permukaan ni lah. Dia ada besi ni depan ni. Besi. Kalau kau tengok ni besi ni. Besi ni lah yang berbunyi tu. Bila brake pad kau nipis, macam ni toba kan nampak? Toba. Besi ni lah dia punya guide dia ataupun penanda aras dia. Penanda aras dia. Bila dah nipis, dia akan berlagu dengan disc brake, dia akan berbunyi macam bunyi besi laga. Ni nampak? Jijah. Ni jijah komplain tu. Jijah kau komplain dia komplain. Tapi baguslah komplain benda baik tak apa. Untuk improvement tak apa. Ni lah besi dia. Dia punya guide dia. Bila brake pad kau dah menipis, sampai kat disc brake kau touch sentuh besi ni, dia akan berbunyi, besi bergeser. Itulah dia penanda aras ataupun tanda-tanda brake pad kau dah habis ataupun nak habis. Ingat tu, kalau brake pad kau orang ada bunyi besi, sama ada brake pad kau jenis yang tak ada penanda ni, memang akan bunyi besi jugalah. Sebab brake pad kau dah habis, yang cover brake pad tu adalah besi. Memang habis lah. Ni hub dia tunjuk apa ni? Hub ni dia nak beli start tu. Tapi kalau dia tukar sekarang pun elok juga kan. Tapi tak apalah, dia tunjuk dulu cara-cara nak tukar brake pad. Pertama sekali kau kena buka lah, tak boleh pula. Boleh pusing tak? Boleh. Jom. Kau kena buka bonet, kau kena buka apa? Penutup minyak. Penutup minyak brake. Sebab apa nanti kau nak piston ni tolak ke dalam, dia akan ni kau buka lah penutup minyak brake ni. Tapi biasa minyak akan kurang. Sebab apa? Sebab
Sebab brake pad tu dah nipis. Pak je dah belaga kan. Kita pusing. Kita pusing. Belah sini lah. Nak tunjuk kat korang. Lama. Dia terlock pula. Ya, kalau ada soalan boleh ajukan korang komen. Kita nak buat apa? Kita nak tukar. Apa ni? Brake pad. Produk Myvi Old. Dia ada sembang lah. Mana yang baru sampai. Ni lah dia. Tapi dia menggunakan gam. Rubber grease. Kalau boleh dapat ni rubber grease. Dia mana tu? Dah letak rubber dia dekat pin ni. Ni pin, nampak ni pin ni. Pertama sekali kau kena buka yang ni. Ni saya buat apa? Saiz 2 boleh tau. Jom. Kan. Ni 3 boleh. Saya 4 boleh. 4 boleh. Ni 6 boleh. Kan. Baik kau. Ya, anda bersama dengan video pembalu khas Kilau Sonon. Bukan boleh komen motor kereta pun boleh bang. Janji ada job. Jejah bini dia dah komplain bang. Dan kau nak buat job. Ni pek boleh. Dia punya kaliper apa ni? Kaliper apa? Kaliper pin. Kaliper ni ada pin. Pin itu kita kena greasing lah. Greasing ni kita menggunakan rubber grease. Ni rubber grease bukan grease biasa ya. Kalau grease biasa tu dia macam berkorak ni. Dia tak sesuai lah. Dan grease biasa tu dia akan damagekan dia punya oil seal. Oil seal apa? Ataupun rubber. Rubber tu macam cover-cover ni kan dia akan rosak lah. Jom kita buat kojo sambil-sambil. Ni dah buka. Okey, cara ya, senang ya. Kau buka pin ni. Nampak tak? Dia ada satu pin ni. Ke tak nampak? Satu pin lah, nampak lah pin lah. Kau buka pinnya. Lepas tu tolak dalam, cabutnya ke atas pak. Sekarang senang tu. Dah buka ke atas. Dekat sini dia ada satu cover. Cover ni keluar. Cover dekat piston. Ni piston je. Dia panggil single piston. Kau check lah ada karat, kau tak ada karat. Dia rasa tak ada karat ni. Dia okey lah, dia tak rubber. Tak ada karat ni. Lepas tu kau ambil yang belakang dulu. Brake pad ni. Ni brake pad ni dah nipis dah. Nampak? Nipis. Ambil yang belakang dulu, keluarkan. Dia ada besi je. Besi ni. Dah nipis lah. Pak, kau tolak lah pak. Dia dah bergeser ni. Pak, kalau kau tengok, comparekan dengan yang sebelum. Besi ni. Dia bergeser dengan disc pak. Okay, yang ni yang baru, tebal. Nampak? Yang ni yang lama. Lama ni dah nipis. Ni yang geser kat besi. Disc brake. Nampak? Baru dengan lama. Yang ni yang lama dan ni yang baru. Nampak? Bila dia dah bergeser tu dia bunyi geseran dekat besi. Dekat besi. Geseran dekat disc brake lah. Dipanggil disc rotor yang ni. Disc rotor. Jadi kau masukkan yang belakang dulu. Yang belakang macam ni. Yang depan dan belakang. Okey. Masukkan yang belakang. Macam mana rumah tadi masuk. Macam ni. Wadah kanan. Tengoklah mana kiri mana kanan. Okey, yang sama model. Ni kan. Yang ni yang kanan lah. Ni sama model. Kau masukkan ikut position dia. Kau masukkan yang belakang dulu. Ada besi, belakang ada besi, tak ada. Punya apa? Kau cabut dulu lah. Cabut, dia butak. Cabut. Okey, sebelum cabut tu, kau dah cabut belakang, kau tutup balik ni. Tutup balik. Tapi kita akan tolak pin piston ni. Piston belakang tu. Macam mana tolak? Sama ada pakai pengupir tayar ni ataupun screwdriver pun boleh. Kita tolak. Tapi pastikan tutup minyak tu dah buka. Ni tutup minyak. Tutup minyak brake tu. Ni. Nampak ni. Tutup minyak brake ni buka. Nanti kita nak tolak tu minyak ni akan naik. Minyak akan naik. Kalau tak buka nanti dia akan apa? Dia akan macam ada pressure pula tadi. Minyak brake. Kena buka lah sebab dia nak tolak. Untuk tolak dia punya piston. Okey, yang ni ambil ni, tolak piston tu. Tolak. Pull dalam. Tolak. Sekejap ya. Ni bengkok. Bengkok dulu lah. Ke screwdriver? Tak ada. Dia tolak piston ni. Tak boleh weh. Kalau tak boleh kita pakai pelayar lah. Sekejap. Kita lapik ni. Pakai pelayar tu. Sekejap. Duduk kat depan kamera. Kita nak ambil pelayar. Kita pakai pelayar besar. Tak boleh pula pakai tu. Dia dah kotek. Kita ambil pelayar godang. Sekejap. Itu.
Okay, kalau tak boleh pakai screwdriver tu, kita pakai pelayar ni. Pelayar godang. Kita tukar plan. Tak boleh je bengkok. Lepas tu korek. Kita ambil yang ni. Kita lapis. Lapis yang lama punya brake pad. Nak mitik kat rambut tu. Okey. Apa? Belum nak mitik kat rambut. Menetek. Kita ambil brake pad yang lama tu. Kita cover. Kita ambil ni pelayar ni. Kita kopit kan. Tak boleh. Sekejap. Macam ni. Ya. Tak sekator pula. Boleh. Kalau ada special tool lagi cantik lah. Tapi Dan tak pandai. Sekejap. Boleh tolak bagian ni lah. Yang kita buat apa? Kita nak tukar brake pad produk Myviol. Ni 10. Tak boleh bising tu. Tak boleh bising. Okey. Ada? Pakai pelayar dia, lagi senang. Mana? Belum, makcik belum lah. Pakai screwdriver tak boleh, kita pakai pelayar. Kita nak piston tu ke dalam sikit. Sebab apa kita nak pakai brake pad baru nanti dia jadi macam ni. Macam apa? Ya. Cuba paling banyak kan. Nombor 1 pun tak dapat. Nombor 1 tak dapat. Makcik tak dapat lah. Ni ramai pemenang-pemenang ni. Lepas tu kita dah buka, kita buka je punya ni. Dah tolak piston tadi, kita buka yang atas pula. Dah buka pin. Okey. Cantik. Tu kita ambil. Ada? Cek siapa? Bekal kat ni. Pin lah. Bekal lah pin ni. Bekal lah guys. Patut bang. Repet dah habis. Ya, dah bersama dan berdia pemalu. Sekilas round, kita nak tukar. Repet produk Myvi guys. Ambil yang ada besi. Yang belum ada besi. Ni ada besi kan. Besi ni kita ambil balik. Tu kita masuk dekat yang ada besi kan. Ini. Kita tengok dulu balik. Besi ni ambil balik dekat brake pad ni. Lepas tu dia letaklah grease, rubber grease ni. Dia rubber grease ni, dia untuk yang join tu. Tapi yang ni pun boleh lah letak berkarat pula. Rubber grease ni dia tahan panas. Biasa kalau macam tingkap korang kan, macam ketat, kau boleh letak dekat dia punya susu tu, rubber grease ni. Dia punya alu-alu, dia punya alu tu boleh juga. Bagus je ni function lah. Tapi rubber grease nanti kita letak kat pin juga. Bukan letak kat rotor pula. Jangan letak rotor. Mana? Pasang kipas kat luar. Dah pasang kipas lah. Tadi komplain brake pad. Kipas pula aku kena pasang. Cuaca panas. Tapi betul lah cuaca panas. Ya, dah bersama dan video pemalu Haskell Round. Kita nak buat apa? Kita nak pasang brake pad produk Myvi guys. Myvi Pro A2 Myvi. Brake pad lagi best. Pada Myvi ni dia nak pakai kaliper Myvi lagi best. Besar sikit. Ni kenapa ni? Dia pakai hub. Hub ni dia agak besar sikit lah. Dia pakai 35mm. Tapi dengan so dia nak tukar screw start ni. Jadi lepas dia tukar produk Myvi punya brake pad ni, dia nak tukar hub ni. Kenapa hub ni? Hub ni kan 35mm. Sebab apa? Dia pakai heavy duty absorber je bersanggit tu. Dekat absorber ni. Lepas tu dia kena pakai yang heavy duty punya. Dia dah tukar power steering rack pun dia tukar lah. Dia sikit perkongsian Dan anda bersama Dan video api pemalu. Kita masukkan bosi balik. Bosi ni kita masuk balik. Lepas tu kita masuk bosi ni. Lepas tu kita letak brake pad ni balik. Tolak yang susnya. Tolak yang bosi ni letak balik tau. Jangan letak pula. Sonang ni pakai. Ni rubber grease. Ni tujuan rubber grease. Rubber grease ni kita pakai dekat ni ada pin lah. Ni pun ada besi. Belah sini pun ada besi dia ambil ya. Ni besi dia ambil.
Besi ni ambil letak dekat pad tu. Dia ada 3 besi kat piston besi satu, dekat brake pad pun ada besi. Jangan buang pula. Jangan lupa lah letak bosi pula. Bosi ni ada function dia macam hole lah dia punya brake pad tu, supaya brake pad tu apa kata? Tak goyang lah. Dia macam apa kata? Macam apa kata? Sendat, penyendat lah. Tahu tak penyendat tu? Dia pun nak cakap pun susah. Macam nak bagi fit bahasa putih. Nak pula tak cakap. Tapi grease ni janganlah kau sapu pula. Dia sapu sebab bosi ni berkarat. Ni rubber grease. Dia nak letak loket tu. Loket apa? Loket punya pin. Pin apa? Pin brake tu. Dia ada pin. Pin tu dia macam ada play. Dia main sini. Kat sini lah kau kena letak dia punya grease dalam tu. Dia ada macam apa? Play apa? Ada gorak-gorak lah. Dia punya guide. Dia ada besi guide sebelah sini, yang belah sana tak ada guide. Tapi yang ni, bukan yang ni punya, dia yang belah sini. Dia baik belah sini dululah. Kan kau lagi dia nak tukar hub ni punya skru. Sebab apa dia pakai 35mm. Sebab apa dia tak nak tayar ni, dia tayar ni 5 boleh. Myvi ni asalnya 4 boleh. Bila kau pakai tayar 5 boleh, dia lebar. Bila lebar, dia akan geser dengan absorber dalam beberapa mm. Jadi dia pakai 35mm. Dia kena tukar skru start ni. Barulah dan punya absorber tu tak bersanggit dengan tayar. Dah siap. Tapi yang penting besi tu kena masuk balik lah. Dia ada bosi-bosi tu. Bosi dia belakang brake pad ni dia ada besi. Dia bila belaga besi tu menandakan yang brake pad ni nipis lah. Nampak ni besi dia dah kena, dia bergeser berbunyi lah. Yang ni brake pad ni dia kurang dia punya habuk. Dia ada jenis brake pad yang habuk dia banyak. Kau kena beli yang mahal sikit lah. Mahal. Jadi habuk kurang. Sekejap ni masuk dalamnya. Ni di grease ni. Cabut pin ni, bubur rubber grease. Dia pakai rubber grease bukan grease biasa Grease biasa tak boleh. Dia rubber grease. Boleh je main-main. Ataupun dia ada kelancaran kat situlah, ada free play. Dia nak tolak piston. Rubber grease ni ialah kepentingan rubber grease. Salah satu fungsi rubber grease. Yang macam ni lah. Tak apa, letak kat motor. Kita nak buat apa, kita nak buat. Kita masuk balik. Bagus jejak ni. Sayang jejak ni. Siap kipas lipas ni. Okay, masuk. Boleh dia main dah tu. Atas ni pun sama, cabut dia. Ni, ambil rubber grease ni, bubur kat pin. Ni panggil pin brake. Kalau ada soalan boleh ajukan kalau komen. Kita buat apa, kita nak tukar. Kita dah tukar pun caliper brake untuk produk Myvi Old. Tapi mau buat produk Myvi Old ni dia nak pakai brake caliper Myvi lagi best. Jadi brake pad ni pun kena tukar Myvi lagi best punya brake pad lah. Sebab apa tukar, dia dah ada bunyi. Sebab apa bunyi? Dekat brake pad ni dia satu mekanisme, dia panggil lagi besi lah. Besi tu kalau berlaga dengan disc rotor tu ataupun disc brake tu, dia akan berbunyi, besi bergeser. Bila bergeser tu tanda dia kita dah habis. Inilah cara-cara kita nak apa kata, nak tukar ataupun nak apa, nak apa jejak, nak tukar brake pad Myvi function, Myvi taxi, jejak driver function, jejak komplain ada bunyi besi bergeser. Ni lah dia brake pad. Sekejap pasang dia. Okay tuan-tuan, inilah dia cara-cara tukar betul brake pad Myvi. Itu aja sebab brake pad ni dah jam. Tukar apa? Brake pad Myvi lagi best. Tak boleh masuk pula. Tak boleh masuk pula. Macam kaki dah duduk tak boleh masuk pula deh. Yo, anda bersama dengan video Paper Malu. Sekilas suron. Nanti dah lepas habis live ni, ni dah tukar brake pad sebelah ni, dia nak tukar start ni bagi panjang sikit. Tapi kena buka balik lah disc brake ni pun semua. Buka hub ni, buka brake pad. Kena buka. Kena buka brake pad juga. Sebab dia nak keluarkan disc rotor ni, nak tukar hub. Mana dia tak boleh pasang lagi lah disc brake ni. Sebab dia ni hub ni nak tukar disc rotor punya hub. Start nak tukar skru start.
Ya, kalau ada soalan boleh ajukan ruang komen. Kita buat apa? Kita nak tukar, kita dah pun tukar Myvi punya brake pad. Ni dah komplain. Baik je dah komplain. Tidak, tak ada boleh spare part tadi. Okey, ngam. So, okey, ni pin dia. Pin ni kena bumbu minyak lah dalam tu. Dia ada flip blade. Okey, dan tak boleh pasang lagi sebab apa? Dia nak tukar hub ni kalau kau perasan. Dan sebenarnya lagi dulu nak tukar hub tu. Ni. Dia tunjuklah. Inilah dia. Brake pad produk Myvi. Kalau kau nak buka, kau kena kalau tak pakai special tool, kau kena pakai pelayar ni. Pelayar ni. Kau kena piston kena masuk dan kena buka minyak punya penutup tu. Lepas tu kau buka yang dalam dulu. Dalam ni ada besi. Ada besi cover ni. Kena letak balik cover lah. Yang ni pun sama ada besi cover. Dan nak tukar hub ni. Dia hub ni sebab apa dia pakai hub 35mm. Sebab apa? Dia dah pakai heavy duty absorber dan tayar yang standard adalah 14, yang ni 15. Jadi bila pakai tayar 15, Myvi ni dia bergeser dekat absorber. Bila pakai geser absorber, kau kena pakai spacer lah. Tapi pakai spacer tak boleh sebab dia satu tak balancing lah, tak ada center cone semua lah. Jadi dia pakai hub ni, dia ada center cone dan hub ni kena tukar start dia. Start tu lah, sebab apa? Start yang asal ni pendek. Tapi boleh pakai, tapi agak membahayakan lah. Dan dah beli start tu, dia cuma nak buka. Dia tak perlu pasang balik brake ni. Dia akan buka brake ni, disc brake ni. Dia akan buka disc rotor ni, akan tarik dan akan masuk start baru. Dan ada beli start baru. Okey, setakat ni perkongsian Dan bagaimana nak tukar brake pad Myvi. Kau boleh tengok balik video ni. Kau kena buka dalam dulu. Lepas tu kau buka ni, tonggekkan. Lepas tu buka piston ni, kena ke dalam kan. Dan minyak tu kena buka. Dan kau tukarlah bosi ni pun semua. Kena pasang balik bosi. Yang ni pun ada bosi ni, ada cover dia. Dia ada cover dia. Cover ni pun kena pasang balik nanti. Itu. Okay, sedikit perkongsian Dan anda bersama dengan video Malu. Sekian, bye bye. Semua kita bertemu lagi. Bye bye. Dan nak buka hub ni, nak tukar start yang panjang. Dan start tu dah boleh kena cek dalam store pula. Okey, sekian. Anda bersama dengan video Malu bagaimana nak tukar produk Myvi punya brake pad. Apa tanda-tanda dia? Ada bunyi besi bergeser. Besi yang ni lah. Yang ni tebal part ni. Ni tebal. Apa? Besi ni tak bergeser kat disc rotor ataupun brake disc. Kalau dia nipi, dia akan bergeser. Tengok. Ni dia dah nipis kan. Dia akan bergeser kat disc, dekat disc lah, penanda arah dia. Yang bergeser tu nah sini. Ini dia tak bergeser lah sebab dia baru. Sebab dia besi tu kan. Ni besi ni. Brake pad ni tebal kan. Tebal. Okey, anda bersama dengan Pemandu Keseluruhan. Semoga kita bertemu lagi. Bye bye. Myvi lagi best punya Myvi lagi bestnya kaliper. Pasang kat Myvi all. Tadi tak pasang rotor ni, disc rotor. Ni pasang pak. Yang ngam sini lah, terlebih sikit. Dia ada lock panjang sikit lah. 6 berbenang. Okay, function. Dan dah tukar start. Ni yang original dan dah tukar. Kalau kau nak buka dia, kau cari yang penutup skru yang ada penutup tu. Ni kan. Okay. Skru yang ada penutup ni. Kau nak buka dia, kau masuk sini. Sampai dia dah habis. Lepas tu dah habis kan. Dah habis, ambil screwdriver. Screwdriver hammer ketuk ya. Tap dia akan keluar. Kalau nak masukkan skru, kau nak pakai impact wrench. Contohlah nak masukkan impact wrench. Ambil yang skru yang macam ni, yang buka on top dia sampai habis. Dia dah masuk dalam belakang ni. Ambil impact wrench, kau sampai dia masuk. Tapi nak masuk pakai yang skru macam ni. Dia akan tarik lah masuk dalam besi plate tu. Okay, ni nak masukkan skru ni dekat plate tu. Kalau nak keluarkan tadi, ketuk pakai ni, ketuk pakai hammer. Nak potong, kau kena masukkan skru ni, baru kau potong. Ini dah potong. Function hub. Apa je kena double. Myvi pakai rim 15, asal 14.